berkungfu dalam ni. Sudah kembang. Kita buang angin dia. Rasa bawang putih tu sedap sangat. Masuk. Okay, kawan-kawan. Ni dah siap. Pizzanya dapat 4 keping. Okey, kawan-kawan. Ni saya tengah potong-potong pisang malam tadi ni. Pak suami beli pisang. Pisang apa ni? Pisang abu. Kat kedai Aceh tu. Nak goreng dulu untuk sarapan. Pak suami ni memang suka pisang goreng. Dia tak boleh nak move on lagi sarapan lain. Tetap hati-hati dia pisang goreng. Okey kawan-kawan. Nanti ikuti saya apa saya nak masak hari ni. Ini bunga yang semalam korang. Tengok. Yang semalam tu dah jatuh. Saya dah kutip. Ni dia kembang bunga yang baru lagi. Jadi tak sempat lah bunga kita berabuk ni. Goreng. Habis pindah-pindah kawan-kawan. Pindah-pindah ha? Jadi itu indah. Oh, pokok lili dah berkumpul Ni rupa-rupanya pokok lili korang. Dah tengok dekat Google semalam. Rupa-rupanya ni pokok lili. Pindah apa lagi Pak Suami? Pokok dia ni kau. Terus jangan. Terus tak boleh. Bahaya kau. Boleh gaduh. Dah 2 tengok bunga dia. Dia tutup sikit kau. Sambung sikit lagi tu. Tiang lagi kan. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Selamat malam. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey. Sekarang kita jumpa lagi di dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey, hari ni saya nak buat apa ya? Hari ni nak buat yang frozen aja. Sebab kebetulan malam ni Pak suami dia nak buat karahi daging. Dia tak bagi saya buat, takut nanti tak sama. Memang tak sama rasa macam saya yang buat. Jadi alang-alang dia buat tu, saya nak buat rotinan. Saya nak buat lebih sikit, rotinan frozen dengan pizza frozen. Roti dia tu, roti pizza tu. Dia kan sama je dough dia kan. Okey. Sekarang jom kita bancuh adunan untuk rotinan dengan pizza. Saya nak buat sekali je, nanti saya bagi 2. Okey, sekarang kita buat. Kita aktifkan dia punya yeast dulu. Air 400 ml. Masuk sini. Tak apa, kita bancuh je. Kali ni saya gunakan telur ya korang. Saya guna yeast yang 11 gram Satu bungkus terus. Telur. Gula. Telur sebiji. Gula setengah sudu besar. Setengah sudu makan tu. Resipi yang lama tu saya tak letak telur. Okey. Kita masukkan yeast tadi. Okey, kita kacau. Kacau sampai yeast tu sebati.
Wangi bau dia. Kita perap dalam lebih kurang 8 minit kawan. Tutup dulu. Okey, saya tutup. Kita ketepikan benda-benda Allah ni. Okey. Nak set timer yang tadi tu. Okey, sementara tunggu aktif ragi tu aktif, yeast tu aktif, kita bancuh tepung dulu. Satu paket ni 1 kilo. Tapi saya tak guna habis kot sebab nanti campur-campur untuk bahan-bahan yang untuk masak uli nanti tak cukup ke apa ke. Dalam lebih kurang 850 gram lah. Saya tinggalkan segini. Garam saya masukkan Allahu Betul. Balik ya. Garam dalam 2 sudu kecil. Garam. Kacau je. Nanti kita rasa lagi kalau misalnya kurang masin ke apa ke. Tapi hari tu saya bubuh 1 sudu kecil. Agak kurang. Ni yang saya tambah lagi 1 sudu. Okey. Kat sini saya nak gunakan minyak 60 ml. 1 sudu ni dalam 1/4 cawan lah. Saya nak campur dengan margarin. Saya panaskan, cairkan margarin ni. Nanti saya campur dengan minyak. Cukup-cukupkan 1/4 cawan ni. Okey, dah cair. Masukkan dalam ni. Kalau ada minyak sapi, korang pakai minyak sapi. Campur minyak ni. Suaranya hilang. Banyak makan jekodok. Cukupkan 1/4 cawan. Kalau nak guna minyak semua pun boleh. Kita kacau. Dah ada ke 8 minit ni? Nak timer dulu. Okey, ngam. 8 minit. Sekarang masanya kita masukkan ni korang. Dah berbuih dah. Makna aktif. Nampak tak? Okey, kita masukkan sedikit demi sedikit. Kacau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap lembut rotinan dengan pizzanya ya korang. Tapi hari ni makan rotinan dulu. Saya buat yang frozennya dulu biar senang. Masuk semua je. Nanti baru kita berkungfu dalam ni. Ni air standby ya korang. Air standby. Tepung. Kita kacau, kita kacau. Oh, saya lupa ambil yogurt. Yogurt biasa. Yogurt asli. Sudu. Saya pakai 2 sudu. Patut masuk tadi masa kat tepung. Lupa. Okey. Yogurt.
Sedap Kita uli. Okey. Ni tadi sebab ada tambah telur kan, ada bahan cecair baru. Mungkin kena tambah tepung sikit. Tak apa, kita uli je terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kita bersihkan. Ni tak apa, jangan sekali-sekali tambah tepung lagi. Cukup dulu. Video ni saya tak cut korang. Uli ni saya tak tambah apa-apa. Ambil sedikit minyak tadi. Tak kat tangan. Minyak tadi. Ingat, anggaran tepung dalam 1 kilo. Kita tumbuk-tumbuk dia. Okey, tengok dia dah menyerap kan. Dah nak licin macam ni. Ambil masa sikit lah kalau uli yang tangan ni. Dalam 15 minit macam tu, baru dia menyerap cecair tu. Okey, dah macam ni. Kita rehatkan. Nanti dah rehat tu kan, dia dah tepung ni dah rest, dia dah mengembang. Nanti baru kita uli lagi. Okey. Minyak sikit kat tangan.
Kurang minyak rasanya ni. Bila dah start musim hujan-hujan, Pak Suami mulalah dia ingat kari. Dia teringat karahi. Okey. Bagi minyak tu menyerap dulu. Okey, kita lihatkan dia. Tutup selama 50 minit ke 1 jam macam tu. Okey kawan-kawan, dah nak 1 jam. Okey, lagi 2 minit habis 1 jam. Tengok apa jadi. Bismillah. Wow, kembang. Sudah kembang. Kita buang angin dia. Okey. Tak lekat kita letak minyak tadi. Satu pengalaman juga ni. Uli sekejap. Oh, makna rotinan ni dia kena cukup minyak dia. Okey, baru dia cantik. Okey. Kita bulat-bulatkan. Saya nampak kecil je. Mini-mini. Biar muat. Sini senang, tak melekat. Dalam ni celupkan dalam tepung. Sekarang kita canai. Ni tutup dulu doh ni. Kita pikat. Okey. Nak letak daun ketumbar. Tak ada daun ketumbar. Pak Suami dah balik. Hilang ngantuk saya. Nak yang pakai frozen ke bang? Yang frozen banyak sebenarnya. Boleh je. Kita cuba yang frozen ni sekarang. Okey.
Saya tak nak letak cheese tak ada cheese. Cheese mozzarella juga yang sedap dia. Tengok okey tak pakai yang frozen ni. Tak okey pun. Korang letak yang baru petik barulah. Naik seri. Frozen ni boleh untuk masak je. Memang. Sini. Panjat aku. Sekejap je korang frozen. Cum. Suami buat karahi. Pasti sedap. Kita balikkan. Tembam-tembam. Sekejap je. Balikkan. Cantik. Lembut ni rasanya ni. Lagi karahi kan kawan? Dah start hujan-hujan. Dah nak karahi. Muka basah. Muka basah semayang kawan. Uduk. Nak uduk, sana nak masak kawan. Karahi kawan. Ingat tak lagi? Dalam hati nurani kawan. Hati nurani. Kalau saya buat lain terus rasa dia. Abang masak belah mana dia? Ini je. Belah mana? Kuat tak sana tu? Tak kuat api dia? Okay. Ini untuk pizza 4. Okay. Renyek semua. Tak bijan. Pak suami cakap sedap letak bijan. Memang? Naknya bijan hitam ni sedap ah? Putih. Rasa bawang putih tu sedap sangat. Hari ni tak ada cheese bang. Okay. Okay, siap. Cuci tangan dulu. Masin tak? Masin tak? Rasa?
Boleh rasa? Sedap. Tabiat. Siap. Dah beratur dah semua ni korang. Tinggal masak. Aku dah lapar. Oh, tak lagi satu. Nak pakai tu ke? Okey. Saya pakai kuali. Okey, saya tinggal bakar je ni. Air. Biasa macam kita yang lepas tu. Korang yang dah siap. Lembut. Boleh makan dengan kari. Boleh makan macam tu je. Kalau letak cheese dalam. Ada juga yang letak coklat bang dalam. Ada. Boleh makan macam tu je. Macam roti lah. Karahi daging. Makan dulu. Kayu ni tak pakai kan? Kayu ni. Pakai lagi? Apa? Kayu ni. Tak. Kawan. Ni tadi saya teruskan buat pizza. Handphone nak bateri. Pakai handphone pak suami. Dapatlah 4 keping ni, baru 2. Tak tahulah. Rosak ke apa handphone saya tu. Hop. Ketiga. Saya gelek pakai tangan je. Macam ni je. Dah kecil je korang. Nak frozen kan. Nanti dekat video yang lain kita buat topping dia. Takut nanti panjang sangat. Lagipun sudah ada makanan lain dari karahi. Okey. Kita cucuk. Nak kena beli juga mozzarella cheese. Baru boleh buat pizza. Kita bakar. Macam ni. Okey kawan-kawan. Ni dah siap. Pizzanya dapat 4 keping. Untuk difrozenkan. Ini tadi terbalik. Okey, yang ni untuk makan malam ni. Seorang 2. Dan ni untuk saya frozenkan. Tembam-tembam pula kali ni. Masuk sini. Saya lapis. Ni. Masuk. Dapat berapa kali ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 keping roti nan mini. 4 keping pizza mini. Banyak? Banyak tak? Okey, kawan-kawan. Saya rasa sampai di sini dulu video ni. Nak teruskan makan pun bateri tak cukup. Tengok nanti. Kita review makan sikit ke. Kita jumpa lagi di lain video. Okey, terima kasih kerana dah menonton video saya sampai habis. Pak suami. Perhatikan kawan. Baik kan? Baik kan bos kita kan? Oh, perhatikan kawan.
Okay, bye. Mana? Wassalam. Okay, kawan-kawan, ni dah pagi. Esok paginya. Pak suami tak makan rotinan. Malam tadi je. Tak cukup kawan. Saya makan nasi kawan. Makan nasi dia. Sayang nasi banyak sangat tinggal. Dia Makan dah kawan ah. masak nasi juga malam tadi. Pak suami nak makan dengan nasi, okay, tak apa. Saya makan dengan rotinan. Ni rotinan yang frozen malam tadi. Saya dah panaskan tadi. Tengok macam mana. Macam ni korang. Lembut. Oh. Lembut macam roti lah. Lagi lembut saya rasa daripada yang resepi lama. Tak pakai telur. Yang ni pakai telur korang. Boleh cuba kawan-kawan. Makan. Dengan karahi. Karahi Pakistan. Wow. Makan korang. Sedapnya. Lah. Memang karahi Pak suami memang susah nak tiru. Saya buat lain rasa dia. Pak suami buat lain sikit Tapi tomato banyak juga. Okay, bye-bye. Selamat sarapan kawan-kawan semua. Jumpa makan kawan Memang sedap kawan. Karahi kawan. Kira lama muka penuh bulu kawan. Okay. Kami sarapan dulu. Bye. Bye kawan. Wassalam.